Sunyinya perpustakaan ni. Best lah macam cerita misteri. Apa tu jatuh? Macam kertas lama je. Ni peta ke? Ada tanda X lah. Stor lama belakang sekolah? Confirm ni harta karun. Kita nak pergi ke betul-betul? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jangan bagi cikgu nampak. Relax, aku jalan slow je. Tempat ni sunyi lah. Sunyi je, bukan seram. Bunyi apa tu? Angin kot. Kotlah. Jom tengok. Usop, ada bayang bergerak. Aku nampak juga. Kucing je. Aku memang tahu dah. Ni lah stor lama tu. Kita dah sampai. Hati-hati Sufi. Bunyi dia seram lah. Biasalah pintu lama. Usop, ada kotak. Confirm ni harta. Buku dan surat je. Tapi tulisan dia cantik. Rupanya bukan emas. Ilmu lagi mahal dari emas. Ingat tu kawan-kawan.